Guys, hari ni heboh dan kecoh. Seorang influencer pempengaruh terkenal telah ditahan polis. Hampa pun tahu siapa? Ratu Naga. Mungkin itulah jalan yang paling baik untuk kerajaan menutup mulut Ratu Naga. Yang kita boleh tengok video dia tiap-tiap hari dia meroyan. Kan? Tiap-tiap hari dia meroyan. Persoalan dia, siapa Ratu Naga ni? Siapa Ratu Naga ni? Sampai 4 kementerian. Empat kementerian, 4 menteri marah sangat dekat Ratu Naga ni. Siapa dia ni sebenarnya? So mungkinlah ini jalan yang terbaik untuk mengajar si Ratu Naga ni. Okey, seperti yang hampa tahu, memang dia ni terkenal di media sosial. Okey, semua orang kenal dia. Memang dia antara yang tak berhenti meroyan tiap-tiap hari, kan? Mungkin ini jalan yang terbaik untuk mendiamkan Ratu Naga. Tetapi adakah mereka mampu mendiamkan Ratu Naga? Itu persoalannya. Okey. So kita nantikan episod-episod seterusnya, adakah Ratu Naga akan diam? Cuma saya nak ingatkanlah, satu masa dulu Ratu Naga ni dia biasa berseorangan. Dia seorang perempuan berseorangan turun hadap 30 orang. 30 orang. Kalau apa ingat isu dengan Datuk Jamal Yunus dulu ni, ingat? So dia ni kental. Seorang perempuan berani hadap 30 orang lelaki. Apa pieces? Google kan? Ada. Alright, kita nantikan sama-sama guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.